kita pergi ke sepintas lalu tentang pendidikan Malaysia, iaitu sebelum merdeka, pendidikan Malaysia ini berasaskan kepada kitab turas ataupun pendidikan berunsurkan pengajian bersemuka ataupun pengajian talakhi berdasarkan pendidikan agama. Kemudian setelah merdeka, kerajaan Malaysia telah menyatukan satu usaha berterusan untuk memperkembangkan potensi secara menyeluruh dan membina insan yang seimbang daripada segi apa? Ada 4 aspek yang disentuh, iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani. Berdasarkan apa? Kepercayaan. Kepercayaan kepada agama dan iman masing-masing. Maknanya sebab kita adalah di negara yang majmuk. Kemudian, pendidikan Malaysia. Falsafah pendidikan Malaysia merupakan salah satu tunjang yang dijadikan ataupun ditekankan dalam sistem pendidikan Malaysia. Dia menekankan kepada 4 aspek: intelek, rohani, jasmani dan emosi, supaya menjadikan manusia itu menjadi seimbang dan daripada segi kurikulum, akademik dan juga pembangunan sasiah insan. Okey, kemudian kita ke arah hala 7 pendidikan negara. Hala 7 pendidikan negara ini bersifatkan kepada kesatuan ataupun kerana kita memiliki kaum yang majmuk, yang pelbagai. Jadi hala 7 pendidikan Malaysia adalah untuk menyatukan menyatupadukan di antara semua kaum di bawah satu pendidikan yang sama. Jadi sifat yang ada pada pendidikan Malaysia ini adalah bersifat holistik, yang mana terus untuk menilai kepada perpaduan nasional dan di samping membina insan yang seimbang berdasarkan nilai dan moral agama mengikut kepercayaan agama masing-masing. Okey. Seterusnya kita akan membandingkan di antara falsafah pendidikan negara di antara negara barat, timur dan juga negara kita. Negara barat ni tidak mempunyai satu falsafah yang tunggal. Malah mereka lebih tumpu kepada pragmatisme dan progresivisme, iaitu bertujuan untuk menyediakan pelajar yang menjadi ahli masyarakat yang berdikari, berfikiran kritis dan berupaya untuk menyelesaikan masalah. Itu style barat punya falsafah pendidikan. Kemudian kita balik kepada ketimuran, di mana kita ambil salah satu negara, iaitu Jepun, yang mempunyai dasar pendidikan iaitu pasca Perang Kedua, yang lebih fokus pada pemulihan negara dan pertumbuhan ekonomi. Maka kurikulum Jepun ini sangat kompetitif dan juga berorientasi bersifatkan peperiksaan untuk mencapai satu akademik yang cemerlang. Dekat sini kita boleh melihat Jepun sangat menekankan kepada kemajuan ekonomi negara dan juga perkembangan teknologi. Jadi di sini saya menyatakan slide gambar raja perbandingan antara FPK Malaysia, United States and Jepun. Jadi setakat itu saja perkongsian yang saya dapat berikan kepada semua. Elemen dan petunjuk pembuatan dasar. Terdapat 5 fasa utama, iaitu penentuan agenda, peramalan dan pencarian alternatif, perancangan dasar, pelaksanaan dasar dan penaksiran dasar. Sekarang saya akan terangkan tentang 5 fasa dan tindakan. Yang pertama ialah fasa penentuan agenda. Masalah utama yang dikena pasti ialah curan digital, kurang literasi teknologi serta ancaman nilai murni akibat gadget. Menurut kajian Anwar Abdulhadi pada tahun 2023 menegaskan bahawa kompetensi digital guru tidak seimbang, terutamanya antara bandar dan luar bandar. Jika isu ini diabaikan, murid akan lemah sasiah dan tertinggal dalam kemahiran abad ke-21. Contohnya semasa PDPR ada murid dipisih kerana tiada internet. Kedua, fasa peramalan dan alternatif. Maklumat dasar ialah pembangunan potensi holistik dengan FPK. Antara alternatif yang boleh dilaksanakan ialah modul literasi digital kurikulum kemahiran abad ke-21 seperti 4K, iaitu kreatif, komunikasi dan kolaborasi, dan pendidikan nilai etika digital. Menurut tim dan norma pada tahun 2003, guru sedar tentang kepentingan AI tetapi bimbang kesannya terhadap peranan mereka. Kajian kesimpulan menunjukkan AI dapat membantu pelajaran, namun ada risiko murid terlalu bergantung pada teknologi. Yang ketiga ialah fasa perancangan dasar. Kalau nak tahu, semua dasar memang ada kaitan dengan politik, tetapi fokus utamanya ialah murid dan aspirasi nasional. Penerimaan daripada guru, ibu bapa dan masyarakat sangat penting. Jadi guru perlu melakukan latihan digital, ibu bapa wajib memberikan sokongan kepada murid di rumah dan masyarakat perlu menyediakan kemudahan kepada anak murid. Namun menurut para guru pada tahun 2004, dia mendapati guru luar bandar masih rendah bersedia untuk menggunakan teknologi digital di sekolah. Sementara itu, kajian Tengku Kasih pada tahun 2021 menegaskan bahawa pendekatan kontekstual lebih berkesan dalam membina sasiah murid. Fasa yang keempat ialah pelaksanaan dasar. Pada tingkat ini, kejayaan dasar pendidikan dapat diukur melalui pencapaian akademik, tahap literasi digital, kompetensi sasiah dan pelibatan dalam aktiviti kurikulum. Sesuatu program boleh dianggap berjaya jika murid bukan sahaja mencapai keputusan yang baik, tetapi juga mampu menggunakan teknologi dengan bijak, berdisiplin serta aktif dalam kepimpinan. Contohnya penggunaan Learning Management System ataupun LMS dapat meningkatkan minat belajar murid dalam pada masa yang sama, membolehkan guru memantau perkembangan mereka dengan lebih sistematik. Namun, untuk memastikan keberkasaan dasar, pimpinan perlu diteruskan serta pemantauan perlu dilaksanakan sepanjang masa. Fasa yang kelima ialah penaksiran dasar. Penilaian tidak boleh hanya bergantung pada peperiksaan, sebaliknya perlu bersifat lebih
kurikulum negara. Kriteria yang ada melibatkan akademik, sasiah, kepimpinan dan kemahiran bertitik arah sendiri. Penilaian berterusan boleh dilakukan melalui e-portfolio yang berbentukkan pencapaian murid dari berbagai aspek. Lebih penting lagi, penaksiran mesti mengambil kira faktor kesesamaan, iaitu memastikan semua murid, sama ada dari bandar atau luar bandar, kaya atau miskin, mendapatkan peluang yang sama daripada pelaksanaan dasar pendidikan. Kesimpulannya, 5 dasar ini mampu mencapai kemajuan murid selaras dengan FPK. Dengan memberi fokus kepada literasi digital, sasiah, kemahiran abad ke-21 dan kesesamaan pendidikan, kita dapat melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani, serta bersedia menghadapi cubaan era AI. Tidak padanan graduan berkendak industri. Kurikulum kini menekankan kemahiran abad 21 iaitu 4C, pemikiran kritis, kritikal, kolaborasi, kreatif serta literasi digital. Peranan aktiviti kurikulum pendidikan kesihatan dalam membentuk pelajar holistik. Lanjut AI ini menjadi satu solusi yang membolehkan pelajar mempelajarakan diperbandingkan iaitu personalized learning. AI menyediakan kandungan dan kadar pembelajaran ikut tahap kemampuan pelajar. Mengikut kajian, 90% pelajar menyokong AI kerana meningkatkan keberkesanan dalam pembelajaran dan memudahkan guru. Dasar kawalan mengekalkan aspek integratif pemilihan disiplin dan dalam sistem pendidikan dilaksanakan melalui akta pendidikan, kod etika guru, pemantauan kurikulum, pemeriksaan dan prestasi sekolah, penilaian berterusan ke atas guru dan pentadbiran sekolah. Dalam era digital, kawalan meliputi keselamatan cyber, etika, penggunaan ICT, integriti data, pengawasan aplikasi digital agar tidak disalahgunakan. Cabaran AI dalam kawalan ialah pentaksiran automatik, iaitu boleh timbul isu ketulusan dan keadilan. Isu privasi kesediaan teknologi amatlah kurang tulus dalam cabaran mengawal AI. Perlu pengawasan rapi untuk memastikan keadilan dan ketulusan terjamin di masa akan datang. Baiklah, saya seterusnya kepada dasar inovasi. Inovasi ialah teras transformasi pendidikan Malaysia. PPPM iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2015 meningkatkan pendekatan pengajaran berasaskan projek pendidikan STEM, integrasi teknologi digital ICT. Fokusnya kepada pembaharuan dalam sekolah berintegrasi tinggi, pendidikan vokasional dan teknikal. ICT sebagai medium pembelajaran utama dalam sekolah-sekolah tersebut. AI sebagai pembangkit inovasi menjana mengikut silibus lebih tepat. Tutur maya aplikasi chatbot pendidikan realiti maya realiti terimbuh pembelajaran lebih interaktif. Matlamat melahirkan kreatif inovasi, celik teknologi dan mampu bersaing dengan peringkat Google. Sebulannya, kebajikan, solusi, kawalan inovasi semua memastikan peningkatan yang baik dalam membina dasar-dasar pendidikan Malaysia. Era pendigitalan AI menjadi satu sistem lebih responsif dan mampu berdaya saing. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan pengaruh dasar pendidikan terhadap pembangunan. Okay, terdapat beberapa dasar pengaruh pendidikan terhadap pembangunan. Ianya dibahagikan kepada dua dari segi insan dan negara. Dasar yang pertama ialah dasar PPSMI, iaitu pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Melalui pembangunan insan, ianya dapat melahirkan rakyat Malaysia yang boleh menguasai ilmu sains, matematik, teknologi dan bahasa Inggeris untuk bersaing di peringkat global. Dari segi pembangunan negara pula, ianya dapat membantu negara membangun ekonomi berasaskan pengetahuan dan ia juga mempercepat pemindahan teknologi. Dasar yang kedua ialah dasar MBI, iaitu memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuh bahasa Inggeris bahasa Inggeris. Dari segi pembangunan insan, ianya dapat membangunkan rakyat yang cintakan bahasa kebangsaan tetapi juga mahir dalam bahasa Inggeris. Selain itu, ianya dapat meningkatkan daya saing global. Dari segi pembangunan negara pula, ia dapat membantu pembangunan negara berasaskan pengetahuan dan ianya juga dapat meningkatkan keupayaan teknologi dan inovasi. Dasar yang ketiga pula ialah dasar 60-40, iaitu aliran sains sastra. Melalui pembangunan insan, ianya dapat melahirkan rakyat yang berkemahiran berfikiran saintifik, kreatif dan inovatif. Dari segi negara pula, ianya dapat menyediakan tenaga kerja mahir dalam bidang sains dan teknologi untuk pembangunan negara. Dasar yang seterusnya, dasar 1M, 1S, satu murid, satu sukan. Melalui pembangunan insan, ianya dapat melahirkan insan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Ia juga dapat meningkatkan disiplin dan semangat kesukanan dan meningkatkan tahap kesihatan pelajar. Dari segi negara pula, ianya dapat menyumbang kepada pembangunan modal insan yang berkualiti dan membantu perpaduan rakyat dan menyemai semangat patriotisme. Dasar yang seterusnya iaitu dasar pendidikan percuma. Melalui pembangunan insan, ia dapat membantu pelajar miskin mendapat peluang pendidikan dan dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Melalui pembangunan negara, ia dapat mewujudkan masyarakat berilmu dan menyumbang kepada kemajuan negara dan demokratisasi pendidikan. Seterusnya, dasar sekolah selamat. Melalui pembangunan insan, ia dapat membentuk sasiah pelajar melalui disiplin yang kukuh dan amalan menjaga keselamatan diri. Dari segi negara,
Ia dapat memastikan negara aman dan rakyat berdisiplin dan menggalakkan perpaduan rakyat. Dasar yang terakhir iaitu dasar PTPTN, Perpadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional melalui Pembangunan Insan. Ia dapat memberi peluang kepada pelajar melanjutkan pelajaran dengan menyediakan skil simpanan dan pinjaman. Melalui negara, ia dapat membantu melahirkan rakyat berpendidikan tinggi dan berpengetahuan. Selain itu, dapat melahirkan negara berpenduduk bijak dan amalan demokrasi pendidikan. Kesimpulan yang dapat dibuat ialah dasar-dasar pendidikan di Malaysia memberi impak besar kepada pembangunan insan dan negara. Ia bukan sahaja melahirkan individu yang berilmu dan berakhlak, tetapi juga menyumbang kepada kemajuan ekonomi sosial dan teknologi negara. Sekian. Jadi saya teruskan dengan dasar pendidikan kebangsaan. Jadi fokus utama ialah berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan FPK, iaitu membangunkan pembangunan holistik JERS lah. Kata singkatan JERS iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Jadi sekolah itu berfungsi membangunkan potensi akademik, sahsiah, kepimpinan dan juga nilai murni. Jadi yang kedua adalah membangunkan potensi dan karakter pelajar, iaitu yang meliputi daripada kurikulum kebangsaan, ilmu, kemahiran abad ke-21 dan nilai murni. Jadi yang kedua adalah kurikulum dan sukan. Ia lebih kepada kepimpinan, disiplin, kerjasama dan juga ketahanan diri. Dan yang ketiganya ialah bimbingan dan kaunseling, iaitu kawalan diri, motivasi dan pengukuhan akhlak. Dan yang keempat adalah guru sebagai role model, yang lebih kepada teladan sahsiah dan etika pelajar itu. Okey, sambungan kepada itu iaitu yang ketiga adalah perkembangan pendidikan terkini. PPPM 2013 hingga 2025, iaitu ajakan yang ketiga lah, iaitu ia telah diberitahu adalah pemanfaatan ICT dalam pembelajaran, iaitu ajakan pendidikan digital 2021 hingga 2025. Dan ia juga telah diberikan pembelajaran hybrid, data raya dan juga ekosistem digital. Selain itu, AI dalam pendidikan juga adalah personalized learning, iaitu ikut kadar dan gaya murid itu sendiri, dan analisis kekuatan dan kelemahan murid, dan yang seterusnya ialah menyokong guru dalam PDP sekolah. Dan yang seterusnya adalah cabaran dan imbangan bagi dasar pendidikan kebangsaan ialah yang pertama iaitu cabaran daripada segi risiko terlalu bergantung kepada teknologi, dan yang kedua adalah keperluan mengekalkan nilai moral, akhlak dan jati diri, dan yang ketiganya adalah pendidikan masa depan. Sebagai contohlah, teknologi itu dibawa selari dengan kemanusiaan, iaitu revolusi industri 5.0. Dan yang seterusnya adalah kemenjadian murid. Bila kemenjadian murid ini apabila murid itu berilmu, pengetahuan dan celik teknologi. Dan yang kedua adalah berakhlak mulia dan beretika. Yang ketiga kreatif, kritis, patriotik dan berdaya saing global. Dan akhir sekali ialah seimbang akademik, sahsiah dan emosi. Jadi saya teruskan kepada rakan saya yang seterusnya. Baik, nama saya Adwilas Nalaki Subramaniam, nombor kad matrik 2024-2002-360. Hari ini saya akan membincangkan mengenai sistem pendidikan di Malaysia ke arah AI. Poin yang pertama adalah globalisasi dan pendidikan. Negara bersaing menambah baik sistem pendidikan untuk ekonomi berasaskan pengetahuan. Kesedaran kerajaan meningkat terhadap kepentingan pendidikan dalam kemajuan ekonomi. Di sininya mewujudkan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 sebagai plan reformasi utama. Apakah matlamat PPPM 2013 hingga 2025? Baik, matlamatnya pertama adalah transformasi sistem pendidikan. Yang kedua adalah kedudukan teratas dalam PISA dan TIMSS menjelang 2025. Walau bagaimanapun, mendapatnya cabaran untuk mencapai matlamat tersebut, iaitu pelaksanaan kurang sempurna di peringkat sekolah. Mengikut kepada dasar pendidikan terkini, iaitu 2025. Pemansuhan dan perluasan pendidikan wajib hingga menengah. Pelaksanaan kerangka anti-bully. Pengukuhan pendidikan digital dan TVET. Fokus prasekolah dan murid berkeperluan khas. Inisiatif voucher buku madani untuk pelajar IPT. Dan kerjasama dengan baik kepentingan dalam kefahaman undang-undang pendidikan atau pendidik. Mengikut balik kepada tajuk, iaitu sistem pendidikan Malaysia ke arah AI. Di sini wujudnya bagaimanakah AI dimasukkan dalam sistem pendidikan ialah pengumuman oleh KPM, iaitu AI diperkenalkan seawal sekolah rendah. Usaha melalui program AI untuk rakyat. Okey, apa manfaatnya AI dimasukkan dalam sistem pendidikan? Yang pertama adalah membantu guru dalam pengajaran. Sambil itu, ia memudahkan pembelajaran dan memudahkan murid memahami apa yang telah dipelajari semasa sesi pembelajaran. Yang seterusnya adalah personal dan menyeluruh untuk setiap pelajar. Walau bagaimanapun, adanya cabaran untuk memasukkan sistem AI dalam pendidikan, iaitu bimbangan penggunaan AI perlu pelaksanaan bertanggungjawab. The end.